Kursi healing boleh, kursi malas pun boleh. Okey, yang ni dia akan jadi baring tau. Nak santai pergi pantai ke, letak depan TV pun selesa. Sebab dia ada leg rest kat sini. Nampak tu? Memang selesa. Atas ni dia ada headrest dia. Ni pun lembut. Kalau tak nak pakai leg rest dia ni, yang ni korang boleh buka. Nampak tu? Kaki ni pun korang boleh cabut lah nanti. Dah penat baring, nak dirikan dia. Bawah ni dia ada 3 step tau. Okey, korang boleh turunkan dia. Dia akan lock kat situ. Yang ni akan jadi 90 darjah. Memang selesa. Yang armrest ni korang boleh naikkan lah. Dia adjustable kat situ. Lepas tu korang boleh letak air. Lepas tu korang boleh letak air mineral ke, air tin boleh. Dia ada satu compartment sini, nak letak remote TV ke, nak letak macam-macam boleh. Pampers anak pun boleh. Jadi kat mana kau dapatkan kursi healing ni, memang selesa. Nak bawa pergi camping ke, nak letak kat rumah pun boleh. Boleh standby satu dalam kereta. Macam-macam colour ada. Yang penting seller memang tengah buat promosi sekarang ni. Korang boleh tekan link kat bawah.